Bila kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, Nabi kata, ambil wuduk molek. Summa yakumu, kemudian berdiri. Kerana apa? Kerana nak solat tu. Apa yusalli rak'ataini, bila berdiri semayang 2 rakaat. Kata ulama, hadis ni maksudnya semayang sunat taubat. Faham, inilah semayang sunat taubat. Barang siapa melakukan dosa, bertaubat itu wajib. Tapi sunat tu ada pula. Lakukan sunat taubat. Solat sunat taubat. Okey? Semayang sunat taubat tidak wajib sunat. Yang wajib ialah bertaubat. Menyesal melakukan dosa, berhenti buat dosa, kemudian berazam tidak akan buat lagi. Itulah 3 syarat. Kemudian sunat kita mulakan dengan 2 rakaat sunat taubat. Lagu mana nak niatnya? Niat ikut pandamu, asal makna nak semayang 2 rakaat. 2 cara. Yang pertama, aku semayang sunat taubat kerana Allah 2 rakaat. Masa takbir, Allah, aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Faham? Atau aku semayang sunat kerana Allah 2 rakaat pun sudah memadai, jadi sunat taubat juga. Kerana apa? Kerana tujuan solat itu kerana nak minta ampun kepada Allah. Ni hadis ni. Ni dalil ni. Melakukan dosa, menyesal, dia ambil wuduk. Kalau tak ada wuduk lah. Kalau hadap so, dia pergi mandi junub. Faham? Kemudian dia pun berdiri. Summa yakumu, berdiri. Kerana apa? Berdiri ni tanda orang tu nak semayang. Tapi kalau nak solat, Nabi kata salli qa'ima, semayang berdiri. Dalam hadis kanan Nabi SAW, kata Ibn Umar, adalah Nabi SAW iza qama ila salat, bila Nabi dah berdiri nak semayang, qala Allahu Akbar, Nabi pun takbir Allahu Akbar. Jelas situ. Summa yaqumu, lepas ambil wuduk molek-molek, Nabi kata dia berdiri, fa yusalli rak'ataini, lalu lepas daripada itu dia pun semayang 2 rakaat. Summa, kemudian lepas tu fa yastaghfirullah, dia pun minta ampun akan Allah. Illa ghafarallahu lahu, Allah akan ampun. Maknanya gini, sunat taubat ni kita buat, contohnya kita tadi aku maki caruk ke anak aku, ikut ke perasaan, faham lagi? Maka benda tu dosa dengan Allah. Kita pun pergi ambil wuduk, kita semayang 2 rakaat. Sebab apa semayang 2 rakaat? Tadi maki ke anak ni. Fayastaghfirullah, minta ampun pada Allah. Nabi ni kata sahabat, apabila selesai daripada maktubat, semayang 5 waktu, yastaghfirullah salasa, tu dalam hadis. Nabi minta ampun kepada Allah 3 kali. Cara minta ampun tu boleh dengan 3 lapah. Lapah yang pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Cara lapah yang kedua, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Boleh tak? Cara yang ketiga, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Nasab balah tu belaka. 3 tu minta ampun belaka. Semuanya yaskurunallah, berzikir menyebut Allah belaka. Illa ghafarallahu lahu, Allah akan memberi ampun kepada dia. Itulah natijah daripada kesimpulan yang kita ambil. Jangan serik bertaubat kepada Allah. Sekurang-kurang dengan istighfar. Kalau kita rajin lagi, ambil wuduk dan bersolat. Jangan tinggal. Kalau boleh istighfar ni 70 kali sehari. Nabi kata, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilaihi fi yaumin wa lailin 70 marah. Wahai sekalian manusia, selalulah kamu bertaubat kepada Allah, kan sesungguhnya aku sehari semalam aku bertaubat kepada Tuhanku 70 kali. Jadi 70 tu maksudnya bangun tidur kita kata astagfirullah 10 kali. Bangun dah mandi kan? Bangun tu astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Lepas semayang subuh, astagfirullah 10 kali. Lepas zuhur 10, 30 dah. Pasar 10, 40. Pagi 10, 50. Paisa 10, 60. Nak tidur karang 10, astagfirullah 70 kali sehari.